Hey guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, so hari ni aku nak mukbang dekat Imat, kat Simat ni. So aku masuk dalam ni dulu. Memang luas tempat ni. Aku dah penuh dah pi. Tahun lepas ni dengan kawan aku. Tapi kali ni aku main lagi. Aku nak mukbang satu makanan ni, yang dinamakan apa dia? Ramen Korean chili crab. Aku gabungkan sekali sosis ayam jumbo. Dari apa ni? Black pepper, lada hitam. Lepas tu dia dimatikan dengan ayam fish min pudina. So jom geng kita rasa dulu makanan ni sedap ke tak. Aku akan rate berapa patut. So sebelum makan kita baca bismillah dulu. Tidak bersama syaitan kita. Orang Islam wajib baca doa sebelum makan. Okay, tak kira lah mukbang ke apa ke. Yang penting sedap. Tak tahu sedap ke tak. So jom kita rasa. So insya-Allah aku akan merasakan sosis jumbo dulu. Walaupun sosis ni tak ada cheese, dijamin halal dan juga pedas. Pasal apa? Pasal lada hitam. Dia sajalah aku tunjuk ni memang tak ada cheese pun. Tapi dia memang sedap weh, walaupun pedas-pedas manja-manja tu je. So aku rasa ramen tu dulu. Dia nampak je weh merah hampa weh, tapi tak pedas sangat. Sumpah aku cakap. Dia ala-ala manja macam ni. Dekat Imat biasalah manja-manja sikit, manja. Kawan aku cakap apa? Manja. Nak aku mention nama dia ke? So memang jujur lah aku cakap. Ni jujur dari aku ni, dari Iskandar yang comel handsome ni, memang tak pedas pun. So budak-budak kalau nak try rasa, makan je lah. Hampa tak mampu kan. Hampa tak mati pun. Jangan risau. So tu lembek-lembek. So sedap weh. Memang menikmati habislah dekat Imat Arau ni. So aku makan lagi. Memang kalau hampa makan Maggi ni kan, sumpah tak boleh berhenti. Mampu makan pula apa-apa yang ada. Ramen style lain ke apa ke, hampa tetap rasa macam tak boleh nak no apa baby. Tak boleh nak berhenti makan. Dia macam ketagih sekali rasa mesti nak lagi hampa. Memang sedap, memang padu hampa dekat Imat. So ayam dekat sebelah aku ni memang tak tersentuh lagi lah. Sebab macam aku duk cakap, tak pedas pun. Kalau hampa tengok aku dia sentuh ayam tu, bukannya pasal pedas, dia pasal biasalah nak makan, lepas tu nak minum ayam. Macam tu je lah. Ni komen jujur dari aku lah. Ayam dia ni pun rasa sedap weh. Rasa macam min itu nama pun pudina min. Min ubat gigi tu. Memang sedap hampa. Sedap weh. Dia sejuk-sejuk, memang baru berkeluar dari peti ais pun. Cuma tak buat ais ketui. Kalau buat ais ketui ni hampa rasa apa dia, memang sedap. Tengok tu aku makan sosis jumbo. Dia berayaknya. Dia berayak. Sedap hampa. Sedap kata weh, sedap. Tapi itulah dalam satu plastik Maggi yang aku makan ni, sikit hampa. Dia apa pula? Tak banyak. Dia berbeza dari ramen lain yang bulldog kan. Bulldog pink, hitam dengan kuning hak cheese kan. Hak tu besar lagi. Hak ni memang kecil weh. Kalau apa ni, tapak tangan baby tu kan, hak tu kecil kan. Besar sikit lah dari tapak kaki pula, tapak tangan tapak tangan baby tu. Memang hampa kalau hampa tak percaya cakap aku, hampa telah check lah anak-anak hampa. Aku memang sedap weh, hampa tak boleh berhenti. Sosis tu pun sama, aku tak boleh nak berhenti. So dari Maggi apa semua tu, Maggi, sosis dengan ayam apa semua aku campur sekali. Alhamdulillah lah. Dari aku sendiri, pasal aku jujur, aku bagi dalam 100/10. Dia boleh, pasal aku suka pedas, dia tak pedas sangat. Tu yang aku bagi 100/10 tu. Tidak aku bagi 1000 lah. Memang aku bagi 1000. So hampa kalau nak try, hampa main lah try sini. Hampa main try dekat Imat Arau. Ada macam-macam ramen, jenis ramen semua ada. Hampa nak je apa dia, semua ada kat sini. Memang tak payah risau lah. Ayam pun berlambuk dalam peti ais tu. Ada ayam pudina min lah. Tu ada ayam lain, ayam cincau kau hampa suka ke apa kan. Ayam sang burung pada hampa. Ayam sang burung tu untuk kesihatan apa semua ke. Orang tua-tua warga emas tak larat apa, minumlah ayam tu. Red Bull pun ada.
Sini semua ada ayam apa. Tak ada yang tak ada, semua ada. So memang tak rugilah. Apa yang aku beli ni kan, ayak apa semua, ayak, sosis dengan Maggi ni harga dia total RM10 7 kupang je apa. Murah nak mampus. So sampai sini saja video kita pada kali ni. Aku pokpek punya mai, pokpek pi, pokpek mai, pokpek sini, pokpek sana. So cukuplah untuk video kali ni. Thank you teman aku makan. Hampa mesti terliak kan? Kalau terliak tu mai lah makan sini. Murah je apa, tak mahal pun. Memang bajet-bajet betul ya. Thank you teman aku mukbang. Lain kali aku akan mukbang apa lagi. Komen lah dekat ruangan komen tu. Kau bagi cadangan kat aku. Aku nak mukbang apa dia pula. Makanan seterusnya. Okay. So sampai saja video kita pada kali ni. Jangan lupa like, komen dan share. Okay. Kita jumpa di next content tau. Thank you layan aku. Semoga hampa dimurahkan rezeki selalu oleh Allah SWT, bercakap umur dan mudah urusan. Thank you kepada hampa yang sudi klik video ni. Hampa yang tengok ni jangan lupa untuk subscribe YouTube channel aku, supaya hampa tak dapat video baru biasa anda. Macam hampa aku nak request aku kan nak makan apa-apa, hampa boleh layan untuk next video. Okay. So bye bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.